Okey. Lumpur dia. Oh, dah nak keluar dah. Nak pasir. Tu. Besar lagi. Ui. Mantap geng. Dia baru keluar. Macam dia, memang dia. Tapi itulah. Dia dah mancut. Kita tunggu keluar jugalah. Keluar. Dia baru buat lubang ni tengok air. Tu. Cepat. Kena air buatan ni memang dia buat lubang ni. Tapi tak tahu lah, nasib je. Dia baru lihat. Tak keluar ni geng. Yang ni cepat keluar. Tahan je lah. Yang ni cepat keluar. Yang tadi tu bila dia dah push habis. So selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita turun ke pantai Bagan Lalang lagi. Kita nak mencari pepahat lah. Pepahat beting. Kita cuba lagi di musim ni geng. Di air ni air agak surut jauh sikit. Dengan cuaca hari ni yang agak panas sekali. Tengok ada tak lubang-lubangnya munculkan diri untuk berkena dengan air garam buatan kita lah. Okey. Jom kita ada bawa bahannya. Air garam yang dah dipancur. Kita cuba. Jom. Mudah-mudahan ada rezeki lah di waktu petang ni geng. Dalam pukul 4 petang ni. Jom. Nak tuang dia kat sini. Air garam. Kita bawa pada sini je. Tengok dah berpasir. Dah kotor pula. Letakkan dalam sebotol. Jom. Ada lubang, kita bagi dia. Panas hari ni. Airnya pun baru surut ni. Baru surut juga lah. Lain macam je ni. Agak sukar sikit lah. Tak nampak sangat. Ni apa ni? Ni beronok ke? Kita bagi. Asin. Ni beronok ni. Apa ni? Nampak apa ni? Beronok. Beronok ni. Dia nampak bolat ni tu beronok lah. Dia agak sepit sikit baru mata pepahat lah. Dia memang campur dengan si beronok tu. Okey, ni. Pepahat. Pepahat ni kan. Nama meropor dia. Ni. Dapat. Dia keluar ni. Oh, okey kan. Berkena air garam memang jadilah. Kita cuba lagi mesin ni. Kat sana sini je geng. Lain-lain pantai tu kalau kena tak ada tempat yang ngam, susah nak dapat geng. Susah. Dia baru nak buat satu lubang dia lah. Nampaknya kita masih awal turun. Tapi dah jumpa satu. Kita cuba lagi lah yang kedua. Yang pertama dah ada hasilnya. Kita cuba lagi. Cari lagi. Satu lubang ni. Wah. Taruh je geng. Kap
dia. Dia baru lagi. Ni. Baru 2 batang. 2 ekor. Masih basah lagi ni, payah. Nak kena cari dia agak sukar sikit. Pasir-pasir dia ni basah lagi ni. Baru keluarkan mata-mata dia, geng. Sekejap lagi lah. Nanti kita akan pusing balik kat sini. Rupo dia. Tu, dah nak keluar dah. Kita nak pasir. Tu. Okey. Susah, geng. Musim ni agak sukar sikit dah. Jarang-jarang ada lah. Pasir pun dah lain macam. Tahulah. Sebab puncanya air baru surut ke, memang tak ada ke, kurang ke, tak tahulah. Tengoklah nanti. Tunggu lagi. Cari lagi. Buat satu. Ni. Ni baru pahat dia ada keluar air macam ni kan. Tapi kita nak cuba air laut lah. Tengok. Kita cari air laut dulu. Ni air ni kita nak pakai. Kita nak buat eksperimen. Sekejap. Kita nak buat eksperimen, nak gunakan botol. Kita ada bawa botol. Boleh ke tak, geng? Ni botol kosong kan. Kita isi air dulu. Eksperimen kan. Kita nak tengok, nak tahu juga menggunakan air laut ni dia boleh keluar ataupun tidak. Kat situ jumpa kan. Jumpa kat sini. Ini air garam ni. Ini air laut yang kita cari. Kita tuangkan dia. Alah. Tak kena lubang. Tengok, kalau pakai ni payah sikit. Tak boleh, geng. Tengok. Mana nak keluar? Nak kena taruh jenis juga. Kalau guna ni, guna ni boleh lah. Ada agak berkeredak sikit. Guna ni. Guna air garam. Air laut tak boleh. Tengok. Apa nak jadi? Lubang dia pun dah jadi apa entah ni. Kita letakkan balik supaya dia keluar. Tak boleh juga guna ni, tak boleh, geng. Lubang dia tak kena. Campuran lah. Campuran tak boleh juga ni. Guna ni tak boleh. Nak guna air ni. Dah tak boleh lah. Dah rosak dah ni. Satu ni dah rosak. Tak boleh lagi. Nak menjahanamkan lubang-lubang ni lah. Kalau air masin, air garam tadi, cepat je keluar. Habis dah kita buatkan kan. Nak eksperimen, tak boleh. Susah juga. Kita tuangkan satu botol ni. Tu dah keluar. Tu keluar juga. Dia dah campur ni tadi. Dah keluar tu. Tapi dah campurkan ni lah. Ni air garam. Air garam lah. Tadi kita dah tuangkan berkali-kali, baru dia nak keluar. Gunakan air laut tu tak boleh. Tak boleh, sayang. Nanti tak keluar. Rosak nanti. Rosak. Jom. Biarkanlah. Tak boleh eksperimen tu. Kita cari lagi. Bang je macam ya. Kita bagi. Ui. Mancut, geng. Dia baru keluar. Tengok. Macam dia. Memang dia. Tapi itulah. Dia dah memancut. Kita tunggu. Keluar jugalah. Keluar. Dia baru buat lubang ni. Tengok air sana lah. Tengok tu. Cepat.
kena air yang buatan ni, memang dia melompat lah air ni. Dia baru-baru lagi, memang sukar sikit lah. Sebab kita tak pasti sangat lubang-lubang dia. Dia masih nak buat lubang kan. Tadi kat situ, tapi akhirnya kita dapat jugalah. Kita ke sini pula atasnya. Melompat ni, memancut. Memancut lah. Cari-cari. Sebab air ni dah lambat ni. Dia betul-betul kering macam ni, baru best cari. Dah kering macam ni, baru kita tahu kepastian lubang-lubang dia. Kadang-kadang lain, ulat, beronok pun ada. Dia macam ni, ada bekas-bekas air ni kan. Dia baru buat lubang. Buat lubang, kita bagi air penuhkan. Penuhkan cukup. Cukup lah tu. Biarkan je. Tengok. Dah separuh geng. Dah separuh. Tengok. Dah kat sini ya ni. Cuma dia tak nak keluar. Dah kat sini. Dah pengsan dia. Tiba-tiba kena air masin, air garam. Mencut dah dia keluar. Dapat. Pakai ni cepat lagi lah daripada air laut. Air laut memang susah. Jadi tu kan. Ni. Tengok ni. Ni lubang dia ni. Dia baru-baru lagi, memang payah sikit lah. Nak pasti dia. Penuh kan. Dah tengah layan tu. Tengah layan tu biarkan. Dah pengsan ke apa. Tak nak keluar. Sekali das, kita baguh lagi. Bobo lagi. Bus, layan dia. Payah dia ni. Tak nak dia, lambat ni. Yang jenis ni lambat ni. Dia dah pengsan kat dalam ke apa ni. Baiklah. Dah terlebih dos. Biasa macam tu. Kadang-kadang dia terperanjat, kadang-kadang dia terus masuk pun ada. Tengok ni. Dah. Alah. Nak hampir-hampir melarikan diri dia. Dia dah hampir separuh sedar. Tengok. Tarik dia. Dia masih lagi separuh sedar lah. Dengan air garam ni. Dia tiba-tiba terkena air garam kan. Dia pun terperanjat juga. Apa ni? Macam tu lah. Macam ni, pasir macam ni cantik sikit lah. Kalau dia ada. Kalau dekat-dekat lah. Ada rezeki tu ada lah geng. Kita degil dia. Kecil. Tak besar lah. Comel. Agak silau sikit lah. Matahari dah turun kan. Petang ni. Ke sini bayang-bayang kita ada. Tak berapa banyak. Itu pasir gini kan. Ni. Ni satu. Ni satu. Kecil. Oi, tak nak dia ke? Oi. Nak penuh macam tu. Baru dia keluar. Tengok. Tangkap dia. Ada dua geng. Itu satu kan. Ni satu. Lagi sikit. Lompat. Uish, lompat dia. Macam tu lah. Kita bagi lagi. Kadang-kadang dia terkejut macam tu. Payah sikit lah. Dia dah masuk ke dalam. Cuba lagi lah. Penuhkan. Tengok. Dia dah terkejut kan. Dah terkejut biasa macam tu.
lambat nak keluar ni. Kalau dia keluar lah, kita bagi banyak sikit. Dia dah terkejut macam tu, payah lah nak dapat satu je ni. Dia dah masuk dalam, menjunam terus, tak nak keluar dia. Mana ada lagi? Tak ada lah, masuk dalam terus. Kurik yang ni je lah. Tak ada ni, dah masuk dalam betul lah ni. Dia dah terperanjat, habis lah. Dalam terus, dalam betul lah ni. Takkan keluar pun. Dia dah terperanjat. Satu dah keluarkan ni kan. Ni lubang ni, tapi tak tahu lah, nasib je dia baru lagi kan. Nak tak keluar ni, yang ni cepat keluar. Tahan je lah. Yang ni cepat keluar. Yang tadi tu bila dia dah push, habis. So kalau dah push lah, habis lah. Dia dah bukan makin keluar, makin masuk dalam. Ni satu. Tak nak keluar dia, bagi lagi. Keluar tu je. Nanti dia tendang kan, dia tengah ambil tenaga, tengok pecah tu. Keluar dia, angkat dia, tarik besar. Tegang kan. Besar. Kita berpatah balik lah. Berpatah balik. Yang tepi tadi kita cari kat tepi kan, ni cari ke atas ni pula. Kadang-kadang dia ni payah nak keluar geng. Dia dah kering betul baru nampak. Tak, dia tak nampak. Payah betul dia. Baru keluar lubang ni yang payah sikit. Okay, keluar. Dia lubang sikit je, kita kena tekankan sikit lah. Tekankan sikit, pushkan sikit, boleh. Yang ni macam ni. Tengok. Ni dia ni. Tak ada. Tahu lah, ulat. Bahaya. Nanti terpegang keluar ulat. Tahu lah. Baru lagi. Keluar terus. Keluar terus geng. Bagi sekali das, memencot keluar. Besar. Sikit je lubangnya, baru dia buat macam tu. Dia pandai lah sekarang sebab air dia ni. Yang penting kita bau buh dia cepat-cepat. Dia keluar lah. Ini bukan, dia ada nampak. Ni tengok, baru keluar ni. Ni kita cepat bagi. Penuh kan? Tengok, keluar dia. Keluar dia geng. Laju. Cepat betul. Yang penting dia 100% tekan terus dia punya obat yang air dia ni, air garam. Betul-betul kena kat muncung dia. Cepatlah. Ni sebab matahari terbenam ke sana. Sebab tu lah dia agak silau sikit lah. Agak nampak bayang-bayang kita. Kalau ke sini tak nampak. Macam ni ada, tak ada. Jauh nanti baru jumpa geng.
Dia memang kali ni agak jarang sekali lah, tak berapa dekat-dekat. Dapat lagi ni. Pagi dia penuh. Keluar lagi. Dah keluar. Tengok. Ni lah. Tangkap dia. Besar. Besar ni geng. Saiz dia. Nah, ni satu. Dah ada dah ni. Air dah pasang. Penuhkan. Keluar. Angkat dia. Dara. Masih dara. Jumpa satu geng. Ni. Beradak dalam. Pengsan ke? Oi, degil dia. Degil. Keluar. Dah keluar tu. Nampak? Dapat lagi. Air pun dah pasang ni. Air pun dah pasang ni. Kita kejap lagi dah habis lah aktiviti kita ni. Perjalanan ini jauh-jauh. Kali ni betul-betul di mata dia agak kurang sikit musim ni. Okey geng. Nampaknya kali ni kita mencari pepahat beting di atas geng. Ada jugalah manis-manis walaupun tak banyak, tapi tetap bersyukur masih diberi rezeki untuk dibuat lauk lah. Nampaknya gayanya di musim ni dia begitu kurang lah lubang-lubang dia geng. Tapi bersyukur lah ada jugalah rezekinya geng. Okey, seperti ni hasilnya geng. Inilah hasilnya geng. Pepahat lah dalam berapa ni? 5, 9, 10, 4, 8, 23 batang lah. 23 ekor. Tapi saiz saya abah-abah punya geng. Saiz sejengkal punya. Saiz dia panjang-panjang. Sejengkal lah. Tengok saiz dia. Menggunakan ni. Tadi kita menggunakan air laut memang tidak menjadilah. Dia tak keluar geng. Dia makin masuk ke dalam. Menggunakan air garam buatan kita sendiri. Baru dia menyerah diri lah. Okey, kita jumpa episod seterusnya. Jom tahulah aktiviti apa di waktunya. Okey, jom.